السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya, kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berpandukan kitab Al-Aqaidud Durriyah Syarah Matan Sanusiyah. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan dulu kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Muka surat 18. Sifat iradah pula berta'alluq, berhubung kait dengan mungkin, dengan perkara yang mungkin, iaitu sesuatu yang bersifat imkan, iaitu sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Yang ini boleh diadakan, boleh ditiadakan. Senang mudahnya makhluk lah. Bertakluk dengan perkara yang mungkin, ini makhluk. Sebagai ta'alluq takhsis, pengkhususan. Takhsis boleh, tamyiz boleh, takhyir boleh. Pengkhususan, ketentuan, pemilihan. yakni hubung kait pada menentukan dengan sifat iradah Allah, menentukan pada azali perkara yang mungkin dengan sesetengah perkara yang harus terjadi padanya. Maksudnya, kudrah, sebelum ni kita belajar kudrah. Kudrah mencipta, mengadakan. Iradah menentukan ciri-ciri dia. Mudah. Nanti dia akan terangkanlah. Contohnya, seperti Allah menentukan sejak azali kejadian Muhammad. Seperti kejadiannya bersifat begini, berlaku pada masa sekian dan tempat sekian, sehinggalah kepada penentuan-penentuan yang lain lagi. Dengan penentuan ini, maka wajiblah perkara mungkin itu terjadi seperti yang ditentukan oleh Allah berdasarkan kehendaknya, iradahnya. Maka apabila tiba masanya yang iradah Allah berta'alluq untuk mengadakan Muhammad pada masa itu, maka Allah Ta'ala pun mengadakan Muhammad pada masa itu dengan kudrahnya, bertepatan seperti sifat yang telah ditentukan dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terjadinya ia di tempat yang ditentukan oleh Allah untuknya, dan begitulah seterusnya.
Baik, jadi kudrah mengadakan, menciptakan, meniadakan, iradah menentukan beberapa perkara yang harus bagi makhluk. Yang pertama sekali, nak diadakan atau tidak. Nak diadakan atau contohnya, anak bagi imam kita. Imam kita berkahwin. Jadi, adakah Allah Ta'ala nak menghendaki, menentukan untuk adakan anak ke tak ada? Berapa orang? Anak pertama bila nak dilahirkan? Di mana nak dilahirkan? Apa sifat dia? Itu semua ditentukan oleh iradah. Jadi ada 6 perkara. Ada 6 perkara lah ulama buat satu kategori. 6 perkara yang ditentukan oleh iradah. Yang pertama, nak diadakan atau tidak. 6 perkara ini dipanggil sittatul mutaqabilat. 6 perkara yang berpasang-pasangan ataupun yang saling berlawanan. Yang pertama, nak diadakan atau tidak. Kalau tidak, selesai, habis. Allah tak nak adakan, tak payah cerita lah. Tapi kalau Allah nak mengadakan, tambah lagi 5. Yang pertama, bila nak diadakan, masa dia. Segala yang berkaitan dengan masa lah. Bila nak diadakan, bila nak dimatikan, bila nak dikahwinkan, bila. Yang penting berkaitan dengan masa. Sepanjang dia wujud lah. Kemudian di mana, tempat. Dia lahir di mana, kemudian dia membesar di mana, sekolah di mana, kahwin di mana, mati di mana, semua ditentukan tempat. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, kadar. Kadarnya tinggi ke, rendah ke, pendek ke, gemuk ke, apa ke. Kadar dia. Yang keempat, arah. Ada benda perlu arah lah. Contohnya kan, matahari di atas, bumi di bawah, kaki di bawah, kepala di atas. Arah. Yang ke-5. Betul. Yang ke-5, sifat. Sifat lah. Kaya ke, miskin ke, rajin ke, malas ke, pandai ke, bodoh ke, raja ke, rakyat biasa ke, datuk ke, datin ke, Tan Sri ke. Semua ditentukan oleh tahun sekalian. Imam kita akan dapat datuk. Contohlah, antara datuk sebab dapat cucu atau datuk pangkat. Semuanya ditentukan oleh iradah. Tapi yang mengadakannya kudrah. Dan ketentuan dia azali. Qadim azali. Cuma kita tak tahu. Kalau tahu kan sedap. Kita tak tahu bila kita nak mati, di mana kita nak mati, lepas ni bagaimana. Lepas tu bini berapa orang tak tahu lagi. Kan? Allah dah tentukan dah, cuma kita tak tahu. Jadi sampai masanya sudrah akan menciptakan. Itu dia fungsi iradah. Jadi akan timbul isu di sini. Mana dia akan mati dalam keadaan beriman ke, dia mati dalam keadaan kufur ke, dia akan buat maksiat ke, dia akan buat taat ke, semua sudah ditentukan. Tentu belum tentu kita Jabariyah majbur, kita telah dipaksa oleh takdir. Takdir telah menentukan tak? Semua dah tentukan. Tapi adakah kita ni majbur? Ada perbahasan tentang qada dan qadar. Dia sebab bila kaitannya dengan sifat qudrah dan iradah, dia mesti kaitannya dengan qada dan qadar, takdir. Ke bawah nanti dia terangkan kot. Terdapat 2 ta'alluq bagi iradah menurut pendapat yang sahih, yang benar, iaitu suluhi qadim
Itu kelayakan pada azali untuk menentukan setiap yang mungkin dengan bagaimana bentuk sekalipun. Keduanya ialah tanjizi qadim, iaitu penentuan oleh iradah sejak azali perkara mungkin yang akan terjadi. Bagi iradah tidak perlu kepada ta'alluq tanjizi hadis, kerana dengan tanjizi qadim sudah memadai. Walaupun begitu, ada pendapat yang mengatakan adanya ta'alluq tanjizi hadis. Maksudnya, yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Suluhi maksudnya kemampuan Allah untuk menentukan apa saja. Dan yang kedua tanjizi qadim. Maksudnya ketentuan yang sudah berlaku sejak azali. Maksudnya kalau Allah Ta'ala sudah tentukan, Allah Ta'ala sudah tentukan sejak azali bahawa kiamat berlaku tahun, contoh tahun 3000, contoh. Tapi boleh je sebenarnya Allah berkemampuan untuk menjadikan ataupun menetapkan hari kiamat pada selain daripada tahun 3000, tahun 4000, tahun 5000 atau tahun 2050. Bila-bila. Maksudnya yang dah ditetapkan dipanggil tanjizi qadim. Selain daripada itu, maksudnya orang akan tanya, tak boleh ke Allah tetapkan tarikh lain contoh? Boleh? Itu suluhi qadim. Tapi Allah takkan ubah lah. takkan ubah. Cuma maksudnya walaupun Allah sudah menetapkan perkara mungkin itu begitu, begini, tapi sebenarnya dia mampu je untuk menetapkan selain daripada apa yang ditetapkan. Boleh? Contohnya dia menetapkan seorang tu lahir tahun 2000. Boleh tak ditetapkan tahun-tahun lain? Boleh. Itu yang sudah ditetapkan, yang sejak saya dipanggil tanjizi qadim. Yang selain daripada itu dipanggil suluhi qadim. Maksudnya tak boleh ke Allah nak begini-gini ni? Boleh. Kenapa dia nak yang macam ni? Kenapa dia tak macam ni? Betul kita tanya dia. Dia maha bijaksana, maha mengetahui, tahu lah. Seperti dia, kata Quran sebut, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. God cannot be questioned. We will be questioned. Kata orang Jawa. Tuhan tidak ditanya terhadap apa yang diperbuat, sebaliknya kita lah yang akan ditanya. Sekali dia itu Tuhan dia tak buat apa. Fa'alul lima yurid. Buat apa dia suka. Ketahui olehmu bahawa iradah, kehendak dan amar suruh merupakan dua perkara yang berlawanan. Bukan berlawanan, berlainan. Berlawanan, apalah. Berlainan. Dia tulis itu perkara yang berlawanan kan. Sepatutnya perkara yang berlainan. Sebab terkadang sama. Kalau berlawanan takkan sama. Menurut ahli sunnah, kadang-kadang Allah berkehendak sesuatu dan suruhannya seperti apa tu? Kehendak dengan perintah sama. Kalau berlawanan boleh sama. Berlainan maksudnya tak sama. Sebab apa dia bincang bab ni? Sebab Qadariyah dengan Mu'tazilah kata tak, apa yang Allah kehendak itulah yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh itulah yang Allah kehendak. Bermakna tak mungkin Allah berkehendak tapi dia tak suruh, ataupun tak mungkin Allah Ta'ala suruh tapi dia tak berkehendak. Tak mungkin. Menurut Qadariyah dengan Jabariyah lain. Sama. Kita lain. Kita kata perintah lain, kehendak lain. Boleh jadi dia perintah, dia berkehendak. Boleh jadi dia tak perintah, dia tak berkehendak. Boleh jadi dia berkehendak, tak perintah. Boleh jadi dia tak berkehendak, dia perintah.
Ini nak menolak pahaman Qadariyah dengan Mu'tazilah, mengatakan apa yang Allah perintah itulah yang dia nak. Sekarang Allah perintah kita beriman ke kafir? Allah Ta'ala perintahkan kita beriman. Bahkan Allah melarang kita kafir. So Allah Ta'ala berkehendak kafir ke tidak? Allah perintah kita taat ke maksiat? Allah perintah kita taat, bahkan Allah melarang kita maksiat. So Allah berkehendak maksiat kita. So Qadariyah dengan Mu'tazilah kata, taklah. Allah tak berkehendak kafir, Allah tak berkehendak maksiat. Sekarang nak tanya kafir berapa banyak? 7 bilion manusia. Yang Islam katanya tak sampai 2 bilion. 5 bilion lagi kafir. Kehendak Allah ke bukan? Bukan kehendak Allah. Sebenarnya ada benda berlaku di luar kehendak Allah. Oh, hebat manusia berlawan kehendak Allah. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Takkan Allah nak kafir? Ya. Sebab apa? Orang tu pun nak juga. Allah bagi pilihan. Manusia pun ada kehendak. Allah Ta'ala ada kehendak. Manusia pun ada kehendak. Okay. Allah Ta'ala ciptakan iradah hadisah. Kehendak barulah. Sebab kita kan hadis makhluk. So sekarang ni nak tanya, Abu Jahal dia nak beriman ke dia nak kafir? Dia sendiri. Pernah tak dia nak beriman? Abu Jahal? Tak pernah. Berpuluh-puluh kali Nabi datang dakwah dia. Wahai pamanku, tolonglah beriman. Marilah beriman. Tak mau ni. Tak usah Abu Jahal lah, Abu Talib. Abu Talib bela Nabi, sokong Nabi. Orang tak berani usik Nabi selagi dia hidup. Last kali nak mati, Nabi minta tolong, ya ammi kalimatun wahidah, asyhadu laka amam Allah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, satu kalimah dia tolong, aku akan bersaksi depan Allah di kiamat nanti. Lalu Abu Jahal, Abu Talib, kau nak dengar nabah kau lupa ke Abu Talib? Tak sebut. So siapa yang nak Abu Jahal nak beriman ke nak kafir? Kafir. Abu Talib pun tak mau beriman. So kehendak Allah dengan kehendak manusia sama. Bukan sama lah, maksudnya apa yang Allah kehendaki itulah yang manusia itu kehendaki. Dalam bab taklif, dalam bab taklif. Sebab Imam Allah Ta'ala mentaklifkan kita supaya beriman, jangan kafir. Masalahnya dia tak nak beriman, dia nak kafir. Allah cipta lah. Allah pun berkehendak untuk dia kafir kerana dia yang berkehendak. Tapi kehendak manusia baru, kehendak Allah qadim. Betul tak? Macam mana? Sebab Allah selain daripada iradah, dia ada ilmu. Allah sudah mengetahui sejak azali Abu Jahal akan pilih kekufuran. Setuju? Setuju? Kalau Allah tak tahu, mana Allah jahil. Na'udzubillah min dzalik. Betul tak? Allah sudah tahu bahawa Abu Jahal akan pilih kafir, walaupun didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuluh-puluh kali. Allah sudah mengetahui sejak azali Abu Bakar akan memilih keimanan, walaupun cuma sekali je Rasulullah ajak dia. Allah sudah tahu sejak azali benda tu akan berlaku. So apa yang manusia kehendaki, itulah yang Allah kehendaki. Seolah-olah Allah ikut kehendak kita. Seolah-olah Allah ikut kehendak kita. Mengamuk ada satu ustaz tu bila saya kata Allah ikut kehendak manusia. Allah ni. Allah kata ud'uni astajib lakum, itu maksudnya apa?
Doa lah aku bagi. Maksudnya Allah ikut cakap kita tak? Zahirnya. Zahirnya. Betul? Aku bagi pilihan, kau pilih. Kau nak pilih iman ke kafir? Kau nak pilih taat ke maksiat? Benda belum berlaku lagi. Allah dah tahu sejak tadi. Jangankan Allah, kita nak tanya. Kalau kita bagi dekat budak umur 7 tahun, kita bagi dia RM10. Dia beli aiskrim ke beli buku? Ha? Macam mana boleh tahu? Betul tak? Ha. Kita pun tahu tak? Kita pun boleh tahu. Benda tak jadi pun, tanya je. Agak-agak kalau kita bagi RM10 dekat budak, dia beli aiskrim ke beli buku? Benda tak jadi lagi pun. Kita pun dah tahu mesti confirm beli aiskrim. Betul tak? So Allah tak tahu. Aku bagi iradah hadisah kepada Abu Bakar, aku bagi iradah hadisah kepada Abu Jahal. Aku hantar, dua-dua aku hantar Rasul yang sama, dakwah, tunjukkan bukti yang sama, belah bulan, macam-macam lagi. So Allah tahu kan, Abu Jahal akan pilih kafir, Abu Bakar akan pilih iman. So Allah pun berkehendak Abu Jahal kafir, berkehendak Abu Bakar iman. Memang berlaku dengan kehendak Allah. Segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Masya Allahu kan wa lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak semua jadi. Allah tak nak takkan jadi. Jadi kekafiran yang berlaku di dunia ni sebab Allah berkehendak. Kenapa Allah berkehendak? Sebab orang tak nak. Boleh? Okay, katakanlah Allah tak nak. Allah tak nak. Kita kata Qadariyah kata, mana boleh Allah nak kekafiran, mana boleh Allah nak maksiat. Okey, sekarang ni Allah Ta'ala suruh kita beriman, larang kita kafir. Allah suka iman, Allah tak suka kafir. Allah suruh kita taat, Allah larang kita maksiat. Allah suka taat, tak suka kita maksiat. Okey, sekarang ni kalau satu manusia tu pilih untuk kafir atau maksiat, boleh tak Allah halang? Mampu tak Allah halang? Kenapa Allah tak halang? Sebab dia nak. Itu dia. Sebab dia sendiri yang nak. Kalau Allah halang, mampu tak Allah halang? Mampu, mustahil dia tak mampu nak halang. Dan kalau dia halang, tak adalah kafir kat dunia ni, seorang pun tak ada. Iblis pun baik, sujud dalam Adam. Betul, takkan ada satu orang kafir pun di dunia ni, takkan ada satu orang maksiat pun di dunia ni. Betul? So apa guna neraka? Buat neraka saja perhiasan. Allah mampu je halang, betul tak? Tapi sekarang ni Allah dah buat satu ketetapan. Sunnatullah. Aku bagi kau iradah, kau pilih. Kau nak iman ke kafir? Kau pilih kafir, aku pun akan nak kafir, aku akan cipta kafir. Kalau kau pilih maksiat, aku pun akan nak benda maksiat tu, aku pun akan buat maksiat. Tapi bukan semata-mata aku nak, kau yang nak juga. Sebab Allah mampu je. Abu Jahal nak kafir kan, Allah suka terus jadikan dia iman. Okey, boleh buat. Tapi kenapa Allah tak buat? Kalau Allah buat, tak adalah orang kafir kan. Takkan ada orang kafir kat dunia ni, takkan ada orang maksiat kat dunia ni. Setuju? Memang tak boleh lari daripada kehendak Allah. Tapi bukan semata-mata kehendak Allah saja. Diiringi dengan kehendak manusia itu juga. Cuma Allah lagi tahu dah sejak azali. Macam tadi bagi RM10 nak aiskrim, dia aiskrim beli buku. Itu tak jadi pun kita dah tahu kan. Tak ada anak lagi, tolong kan. Besok kalau ada anak agak-agak umur 7 tahun bagi dia RM10 dia beli buku ke beli aiskrim. Orang tak ada anak pun dia boleh cakap, confirm beli aiskrim. Tak, anak saya beli buku, saya tarbiyah dia. Boleh? Jadi semuanya Allah perintah Abu Jahal suruh beriman, tetapi Allah tidak berkehendak dia beriman. Betul? Allah larang dia kafir, tapi Allah nak dia kafir. Allah perintahkan Abu Bakar beriman dan Allah nak Abu Bakar beriman. Allah tak perintah Abu Bakar kafir dan Allah tak nak Abu Bakar kafir. Betul? Boleh? Itu dia kata.
Seperti iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kadang-kadang Allah menyuruh dengan sesuatu tetapi tidak ada dikehendakinya. Seperti berimannya Abu Jahal. Kerana kalau Allah berkehendak, sudah tentulah Abu Jahal beriman. Kadang-kadang Allah berkehendak dengannya tetapi tidak disuruhnya. Seperti kekufuran Abu Jahal. Okey, boleh faham? Kadang-kadang Allah tidak menyuruhnya dan tidak dikehendakinya seperti kufurnya seluruh orang yang beriman. Ada 4. Ada 4. Allah suruh, Allah berkehendak. Allah tak suruh, Allah tak berkehendak. Ini senanglah. Apa yang disuruh, dia nak. Sama. Apa yang dia tak suruh, dia tak nak. Dan ketiga dengan keempat. Dia suruh, tapi dia tak nak. Yang ke ni, dia tak suruh, tapi dia nak. Boleh? Boleh tak kita suruh apa yang kita tak nak? Doktor kata, kamu ni, kalau saya tak potong kaki kamu, habis mengebak naik kapal, naik ke atas tu, habis jalan. Tak apalah doktor, potonglah. Dia nak kita nak potong kaki dia? Tak nak, tapi suruh juga. Boleh. Boleh kita suruh, tapi kita tak nak. Betul tak? Tak mustahil. Betul tak? Suruh tapi tak nak. Tak apalah, abang kahwin lagi satu. Tak kisah. Tak nak. Suruh kan. Contohlah. Kita contoh mana panas lah. Dan nak beritahu bahawa perintah tak semestinya sama dengan kehendak. Kadang-kadang kita suruh tapi kita tak nak. Kadang-kadang kita tak suruh tapi nak. Kita tak suruh tapi kita nak. Betul? Betul tak? Itu lagi banyak. Nak tapi tak suruh. Betul tak? Sama je Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia nak dan dia suruh. Kadang-kadang dia tak nak dan dia tak suruh. Tapi kadang-kadang terbalik. Dia nak tapi tak suruh. Kadang-kadang dia tak nak tapi dia suruh. Contohnya iman Abu Bakar, iman Abu Bakar dan iman Abu Jahal. Kufur Abu Bakar dan kufur Abu Jahal. Iman Abu Bakar, Allah nak dan Allah suruh. Allah suruh dan Allah nak. Betul? Kufur Abu Jahal, tadi kita ambil Abu Bakar lah. Abu Bakar punya iman, Allah nak dan Allah suruh. Kufur Abu Bakar, Allah tak suruh dan Allah tak nak. Okey, iman Abu Jahal, Allah nak tapi Allah suruh tapi Allah tak nak. Kufur Abu Jahal, Allah tak suruh tapi Allah nak. Kenapa Allah nak Abu Jahal kufur? Dia yang nak. Abu Jahal yang memang nak kafir. Allah tahu dah sejak azal ni dah. Aku bagi peluang puluh-puluh kali. Ada satu malam tu kan, Nabi Muhammad datang. Hujan lebat. Tok. Siapa Abu Jahal dalam mahir? Siapa ni datang pada waktu ni? Ini mesti emergency ni. Ini mesti emergency. Waktu macam ni boleh datang ni. Aku akan tunaikan hajat dia apa saja yang dia minta. Buka-buka tengok Nabi Muhammad SAW. Lah, Muhammad, kenapa? Nak ajak masuk Islam. Bang, tutup pintu. Tadi kata kan, siapa saja yang datang waktu ni aku akan tunaikan hajat dia. Buka tengok Nabi. Kenapa kau datang? Manalah tahu time-time macam ni Allah buka hati kau. Bang. Kalau itu sorry, takkan nak. Allah tahu dah dia memang kafir. So Allah pun berkehendak. Sebab yang akan berlaku mesti kehendak Allah, mesti ada. Dia tak mungkin semata-mata kehendak manusia, tak mungkin. Dia mesti ada kehendak Allah di situ. Dan sebenarnya kalau manusia tak nak pun boleh je. Boleh je macam Hindun. Hindun dia kata apa? Aku bersumpah takkan masuk Islam. Tak nak Islam. Last kali Fatah Mekah masuk Islam. Maknanya, wah, dulu kemain kau lagi Sumpah tak masuk Islam habis sekarang. Dia tak, aku tak masuk Islam. Begitu, Islam masuk aku. Pandai pusing. Itu memang Allah nak. Boleh.
Ada setengah orang memang dia tak nak masuk Islam, tapi Allah nak Islam, Islam juga. Tapi kalau dia tak nak kafir, itu wallahu a'lam. Itu pun tak tahu kan. Ada ke tak ada, tapi boleh je kalau dia nak Islam tapi Allah tak nak, boleh je. Tapi berlaku atau tidak, wallahu a'lam. Tak pasti. Kita mana tahu kan kehendak Allah. Allah je tahu kehendak dia, tak ada siapa pun tahu kehendak Allah. Tapi kalau secara akal boleh je. Memang orang tu dia nak Islam tapi Allah Ta'ala tak nak, boleh je. Tapi kalau ikutkan biasanya takkan berlaku lah. Tapi sebaliknya, dia tak nak Islam tapi akhirnya Islam juga. Contoh dah ada Hindu. Itu beza antara kehendak dengan perintah ataupun suruhan. Sebab kita diterangkan di sini sebab kita nak bagi tahu ada kelompok Mu'tazilah Qadariyah, dia kata apa yang Allah nak itulah yang disuruh dan apa yang disuruh itu dia nak. Tak mungkin berbeza. Tak. Dia kata tak. Jadi terkadang berbeza. Terkadang berbeza. Itu tadi Allah nak tapi tak suruh, ataupun Allah tak nak tapi suruh. Kalau Allah nak Allah suruh tu standard lah, tak nak tak suruh tu biasa. Ini yang berlawanan antara dia tak semualah. Ada dua yang berlawanan, ada dua yang sama. Boleh? Baik. Jadi dia punya kesimpulan dia, Allah Ta'ala sudah pun mengetahui dan berkehendak sejak azali bahawa si fulan tu akan beriman ataupun kafir, si fulan tu akan taat ataupun maksiat. Allah sudah tahu sejak sepanjang hidup dia. Allah dah tahu dah. Dan itulah takdir, itulah dia panggil qada. Kemudian sampai masanya Allah Ta'ala akan laksanakan takdir itu, laksanakan qada itu dia panggil qadar. Pelaksanaan itu dikaitkan dengan sifat kudrah. So qada dengan takdir, ilmu dan iradah, qadar dengan sifat kudrah. Baik. Masalah kita tak tahu apakah yang telah ditakdirkan untuk kita, kita tak tahu. Tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun tahu takdir dia apa. Tapi dalam masa yang sama Allah bagi manusia pilihan, pilihlah kau. Jadi apa yang kita pilih jadi sebenarnya itu kehendak Allah tu. Contohnya jodoh tu kehendak ke pilihan, dua sekali. Kehendak Allah ke pilihan kita tu dua sekali. Dia tak mungkin berlaku tanpa kehendak Allah, mustahil. Tapi itu curang. Curang kehendak Allah ke pilihan, dua-dua sekali. Itu dua-dua sekali. Segala yang berlaku mesti dengan kehendak Allah. Termasuk kafir dan maksiat. Kenapa? Sebab orang tu nak. Allah ikut je kehendak dia. Allah ikut kehendak dia bukan maksudnya Allah tunggu dia nak apa. Allah dah tahu sejak azali apa yang akan dia pilih. Jadi kalau istilah Allah ikut kehendak kita memang tak betul lah. Tapi secara zahirnya nak bagi tahu manusia ni suruh dia usaha. Apa yang kau pilih tu yang Allah Ta'ala kan buat. Tapi dalam bab ni lah, dalam bab syariat. Tapi kalau dalam bab dunia, tengok Allah nak bagi-bagi, semua nak jadi kaya tak? Ada nak jadi miskin? Tak ada. Semua nak jadi datuk tak? Kaya. Tapi tak semua Allah bagi ya. Tapi kalau bab syariat, siapa yang nak solat, mesti Allah Ta'ala kan pilih solat. So, tak mungkin dia nak solat, tapi Allah Ta'ala tak nak dia solat. Boleh, tapi mesti ada satu keuzuran yang akan berlaku yang menyebabkan dia tak akan berdosa. Sebab tak mungkin dia tak ada kesulitan apa, dia tiba-tiba Allah Ta'ala tak bagi dia solat. So, benar masyarakat kita boleh solat, ya Allah, aku nak solat, tak tahu kenapa, tapi tak boleh. Bukan tak nak tak mungkin lah kan. Allah suruh solat, lepas tu orang tu nak solat, tiba-tiba Allah Ta'ala tak nak bagi dia solat. Boleh lah contohnya dia tertidur waktu subuh kan. Dia nak solat subuh, tapi tak semana malam tu anak menangis. Tunggu dapat anak siap mana. Nak kau menangis 3 pagi tak tidur ke malam. Satu terlelap sampai pukul 7 lebih. Alamak. Dia bukan tak nak sembahyang subuh, dia
Allah Ta'ala tak nak tu. Tapi tak berdosa, dia kena qada. Bahkan maksiat pun kalau orang tu pilih untuk buat maksiat kan, Allah pun cipta maksiat. Masih Allah bagi pilihan untuk taubat. Tak kalau kata, ya tak payah taubat lah. Kan ada. Kalau kau yang tak nak taubat, memang Allah tak cipta taubat. Kalau dia nak bertaubat, Allah akan mudahkan jalan untuk taubat. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Sahabat Nabi sampai tanya, kalau macam tu, apa gunanya beramal kalau semua dah ditakdirkan? Nabi kata, kullun i'malu, beramallah kamu, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap daripada kamu akan dipermudahkan apa yang dia ditakdirkan. Baik. Wal ilmu al muta'alliq. Lah, belum ada bunyi. Okey, ini ibarat Arabnya, sifat yang seterusnya sifat ilmu. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'. Was sam'u wal basaru al muta'alliqan bi jami'il mawjudat. والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بجميع ما يتعلق به العلم من المتعلقات. Soalan, satu orang yang lahir dari keluarga Islam kemudian dia membesar sebagai orang Islam, tiba-tiba berubah fikiran, murtad, na'udzubillah. Betul, murtad, setelah dia murtad terus hidup dalam keadaan murtad selama mungkin 10-20 tahun, betul mati pun dalam keadaan murtad. So sepanjang dia hidup sebagai murtad tu ada balasan ke tak kerana dia murtad lah? Dua-dua boleh. Dari segi bolehnya, harusnya dia mendapat balasan kerana murtad tu boleh jadi di dunia dan boleh jadi di akhirat. Itu secara akal boleh. Cuma secara syarak yang pastinya di akhirat. Di akhirat confirm dia tak akan masuk syurga lah. Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Cuma di dunia ni apakah dia diberi balasan? Tak semestinya. Sebab orang kafir pun duduk bahagia. Maksudnya zahir lah, kaya-kaya kan kita tengok kan. Tapi biasanya wallahualam benda tak nampak, batin. Tak ada ketenangan. Orang kafir ni takkan ada ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Seorang kafir ni hati taklah tenang. Itu dia cari ketenangan dengan dadah lah, arak lah, foya-foya lah, pergi sana, pergi sini. Jadi memang orang yang bukan Islam ni dia takkan tenang. Dia takkan tenang. Walaupun zahirnya nampak macam wow kan. Jadi kalau Allah sayang dia, Allah masih sayang dia, mungkin Allah beri dia beberapa ujian untuk dia sedar balik. Mungkin dia kembali balik kepada Islam, boleh jadi. Atau Allah biarkan dia, akhirnya mati dalam keadaan murtad, na'udzubillah, boleh neraka selama-lamanya. Itu manusia paling rugi ya. Manusia yang paling rugi di akhirat lah. Maksudnya dia sudah diberi kunci syurga, lalu dicampaknya pergi cari kunci neraka. Ibaratnya lah. Dan itulah dia, walaupun orang tu lahir daripada keluarga kafir misalnya kan, maksudnya tak boleh bagi alasan, ya Allah kau lahirkan aku daripada keluarga yang kafir, macam mana aku nak masuk Islam? So jawapan kita apa? Tu sahabat Nabi Sayyidina Umar tu kafir lah. Sebelum dia masuk Islam kafir. Berapa ramai sahabat Nabi yang sebelum Islam kafir. Boleh dia masuk Islam? Maksudnya orang yang lahir, berapa ramai manusia yang lahir kafir akhirnya masuk Islam, dan berapa ramai manusia yang Islam akhirnya murtad kafir, na'udzubillah, berlaku. Dan ada yang lahir Islam kekal Islam, ada yang lahir kafir kekal kafir, semua ada. Sebab tu kita ada pilihan. Sebab tu kita ada pilihan. Tak boleh kata, saya dah lahir keluarga kafir, buat macam mana? Buat macam mana? Apa masuk Islam? Macam mana Islam? Ramai je orang masuk Islam. Bukan tak pernah berlaku semenjak zaman Nabi sampai sekarang 1000 tahun, berapa ramai orang yang kafir masuk Islam, betul tak?
Tiba-tiba saya tak ada masuk Islam. Orang lain boleh masuk, kau tak boleh masuk. Kenapa? Sama je kan? Dia tak boleh. Kecuali tak sampai dakwah kepada dia, itu dia bukan mukallaf. Tak apa. Yang ni masalahnya dah Islam, baru keluar murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agamanya, bunuhlah dia. Hukum murtad, hukum bunuh. Hukum Islam lah. Tapi zaman sekarang tak dipraktikkan lah. Kalau asal hukum dia memang murtad. Islam tak paksa. Tak paksa masuk Islam. Tapi kalau dah masuk Islam, tak boleh keluar. Murtad, bunuh. Boleh? InsyaAllah. Cukup? Faham cukup? Betul. Tapi dan juga dalam kehidupan macam mana seorang itu nak menghadapi masalah ini, sebab apa dia akan berbukan kepada agama dia, dan sebenarnya dia nak menjalani hidup Allah. Adakah ini menjadi satu halangan bagi seorang itu semasa memikirkan usaha dia akibat dari Allah Taala. Sebenarnya dia manage ada perlu tenang dan boleh. Kita tak perlu fikir pun apa Allah punya qada terhadap aku qadar. Fikir pun takkan tahu ni. Tapi jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah sentiasa terbuka. Tak nak ni malas tak malas tu je. Serius, aku mungkin itulah, memanglah itulah dia. Itu bisikan syaitan lah tu. Kau ni ditakdirkan, memang takkan solatnya. Aku tak salah. Aku tahu lah, aku dah curi tengok lah Lahul Mahfuz tu. Bisikan pun ada. Bisikan syaitan memang sentiasa. Ini senjata utama yang syaitan akan bisik. Bila manusia tu sanggup dalam Quran ada ayat dia saya tak ingat. Orang kafir itu kata apa? Kalaulah Allah berkehendak untuk kami beriman, dah tentu kami akan beriman. Jadi Allah Ta'ala, kami tak beriman sebab Allah tak naklah kami beriman, kami tak beriman. Allah turun ayat, jawab balik, tempelak balik. Kau tahu kan? Aku kehendak kau beriman ke tak? Allah tanya balik. Macam mana dia boleh tahu kata Allah Ta'ala memang tak berkehendak untuk dia beriman? Macam mana dia tahu? Siapa beritahu dia? Allah beritahu. Bahkan Allah Ta'ala suruh kan beritahu, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, siapa yang nak kafir. Allah tak kata lah aku memang tak bagi lah kau. Kecuali Allah Ta'ala begitu sebab disebabkan mereka punya kesesatan itulah yang menghalang mereka daripada beriman. Dia tak nak, satu dia tak nak kan? Jadi dia tak nak, Allah pun tak nak. Tapi bukan sekali dua, banyak kali percubaan ni Allah Ta'ala hantar lagi Nabi, dakwah lagi sampailah sampai masa dia binasa lah. Sudah bagi peluang, wa amhilhum ruwaida, kami bagi tempoh, cuba lagi, dakwah lagi, bagi masa lagi. Tak nak. Bukan sekali je Allah bagi peluang. Tak perlu fikir pun, takdir aku sebenarnya tak beriman ni. Dia orang kafir takkan fikir macam tu lah, sebab dia tak percaya takdir kan orang kafir. Orang Islam lah sebenarnya, aku dah takdir aku tak solat kan. Ini masa tak ada siapa, Nabi pun tak tahu takdir apa. Kecuali benda yang diberitahu oleh Allah, benda yang akan datang, itu Nabi beritahu. Nabi sendiri tak tahu, tanpa diberitahu oleh Jibril lah. Jibril pun diberitahu, Allah perintah suruh beritahu lah. Kadang-kadang kan ada benda yang Allah tak beritahu, maksudnya elakkan. So kita lagi tak tahu macam mana. Tak perlu fikir takdir Allah pada kita tu apa. Kita fokus je. Taat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan kalau tiba-tiba tak menjadi kan, orang tajuk tiba tak bangun. Jangan tu buat kesimpulan. Allah tak nak lah ni aku dekatkan dia kan. Besok lagi, cuba lagi. Tak bangun lagi, tidur lagi. Kan? Tak apa, Allah Ta'ala kan nak bagi lagi.
Tapi kan siapa yang niat, kan ada hadis tu, siapa yang niat untuk bangun malam, tiba-tiba tak bangun, dia diberi pahala seperti dia bangun malam. Tiap malam tak bangun je. Tak apa, tiap malam niat lah. Kecuali dah terbangun kan, sikit-sikit. Itu memang tak nak amat lah tu. Biasanya Allah nak kita, Allah akan sedar kita. Tu pulang dah sedar kan, pergi toilet, tidur balik. Tak, jangan tak fikir mungkin Allah tak takdirkan aku ni. Buat je, sangka baik dengan Allah, minta supaya minta. Kita tak tahu apa tu kita minta kan, ya Allah bagilah aku taufik untuk ni. Kalau kita tak tahu takdir. Okay, cukup. Wallahu alam, sakat tunduk yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية.